Dan ada juga yang nampak kepala tu bergolek di lantai. Memang antara kisah yang paling menyeramkan yang pernah dikaitkan dengan. Okey, kisah yang pertama ni dikongsikan oleh Pak Lang. Pak Lang ni dia pernahlah bersembang dengan seorang pegawai penjaga di utara lah. Dan dari situ jugalah baru tahu rupanya banyak benda yang berlaku di sebalik tembok penjara yang orang luar memang takkan tahu. Jadi ambillah iktibar pada kita semua supaya tak terjebak ke jalan gelap yang akhirnya membawa ke pintu neraka dunia ni. Penjara Pudu ni sebenarnya bukanlah calang-calang tempat. Ia dibina sejak zaman British lagi tahun 1891 dululah, dan mula-mula untuk tampung 600 banduan saja, tapi lama-lama ditambahlah kan, blok sampai boleh muat lebih kurang 2,000 orang jugalah dalam satu masa tu. Tapi bayangkan pada tahun 1985 jumlah banduan ni cecah 6,500 orang, sampai ada yang terpaksa tidur bergila-gila sebab terlalu sesak. Keadaan tu sendiri dah cukup menekan jiwa manusia lah. Belum campur lagi kisah-kisah pelik yang jadi kat dalam tu. So sebelum penjara ni ditutup dulu, ada satu bilik yang sangat terkenal dan agak menyeramkan. Bilik tu dipanggil bilik terakhir. Nama pun dah bagi vibe seram kan. Sebab itulah tempat terakhir banduan yang dihukum gantung dan akan ditempatkan sebelum mereka dibawa ke bilik gantung keesokan harinya. Jadi kat situlah mereka akan habiskan malam terakhir mereka. Dan menurut cerita, ramai banduan dekat situ akan meratap, menangis, menjerit, bercakap sorang-sorang. Ada yang macam hilang kewarasan sebab tak mampu nak terima hakikat yang maut tengah tunggu pada esok pagi. Dan suasana dalam bilik tu memang berat, macam penuh dengan penyesalan dan ketakutan yang tak boleh nak digambarkan lah. Yang jadi peliknya, selepas penjara Pudu dikosongkan dan dalam proses penutupan, warden-warden yang masih bertugas mula dengar benda-benda yang tak masuk akal dari bilik terakhir tu. Suara orang menangis, suara orang merayu minta tolong, suara sayu macam orang terseksa. Padahal masa tu tak ada siapa pun dalam bilik tu. Dan bukan setakat suara, ada juga warden yang nampak seekor kambing hitam masuk dalam bilik tu. Tapi yang peliknya, kambing tu boleh lalu tembus pintu tanpa dibuka. Dan lepas tu hilang macam tu je, tanpa keluar semula. Benda tu bukannya sekali dua jadi, tapi berulang-ulang kali sampai dah buat ramai